Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, inilah second sharing untuk trade menggunakan ChatGPT. Okey, saya dah buat satu lagi cara trade menggunakan robot ChatGPT ni untuk stok Starbucks. Okey, first kali apa you kena buat? You buka TradingView, dekat sini type Starbucks. So kalau you nak trade untuk long term, daily time frame, so pergi kat daily lah, daily. And then buka satu indicator yang mana saya selalu menggunakan RSI dan saya banyak guna naked chart. Okay, saya pakai dua benda ni, naked dan juga support by RSI ni. Okay, you tak boleh type sini sila analysis chart Starbucks, tak boleh. You kena buat apa? You kena snapshot dan paste kat sini. Tu cara yang betul. Sebab kalau you type macam tu, dia nampak je perkataan stok ataupun saham dan dia tidak akan buat analisis dekat dalam ni. Tu macam satu rules daripada ChatGPT untuk dia prevent lah. Takut dia dipersalahkan ke apa ke, saya tak sure lah. Snapshot, masuk sini. Okay. Tu step pertama. Step kedua, you buatkan satu command ataupun arahan. Sila ataupun sila pun boleh, tak sila pun tak apa. Saya buat macam ni, analisa chart di atas sama ada naik ataupun turun. Saya buat macam tu. So nanti dia akan jawab lah. Dia akan jawab berdasarkan kepada chart Starbucks ni, daily time frame. Dia cakap lah, kita nak bahasa Malaysia. Dia kalau tak mention dalam ni, dia mungkin akan bagi dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa lain lah, yang similar dengan bahasa Malaysia ni. Okay. So dia akan buat satu analisis teknikal. Dia cakap sini trend harga, dia beritahu lah harga semasa berapa, pre-market, nanti dia akan baca pre-market lah. And then chart menunjukkan penurunan yang ketara sejak awal November. Awal November, satu hari bulan November lah sini. Penurunan ketara. Walaupun ada doji, tapi dia terus turun dan dia melakukan satu bearish engulfing. Okay. Dia kata harga kini hampir pada sokongan support. So you kena tandakan lah support sekitar 78 semua tu. Tandakan kat sini 78, double click. And then you tulis kat sini koordinat dia berapa lah, 78. 78. Macam tu. Nanti dia akan tandakan 78, you lock. And then maksudnya ni dia cakap support. Support dia dekat 78. Lepas tu volume pula dia cakap volume semasa penurunan menandakan tekanan jualan selling masih kuat. So macam saya cakap tadi, bearish engulfing merah, volume pun merah, tinggi sikit daripada semalam tu, dan dia ada potential untuk dia lebih turun. Dia analisiskan sekali RSI yang kita tandakan kat sini. Kalau you gunakan stokastik, dia akan analisis menggunakan stokastik. So RSI macam biasalah, 30 dengan dengan 70 yang dia akan tandakan kat sini. Dia akan analyse menggunakan nombor tu. Dia kata kalau berada bawah 40 menghampiri zone oversold. Kalau menunjukkan lemah, sini lemah, volume lemah, sini pun lebih kurang lemah. And then jika RSI jatuh ke bawah dan mula naik, RSI jatuh, kalau dia rebound, maksudnya dia akan ada satu pantulan dekat support. Corak candlestick tiada tanda reversal lagi, sebab ni bearish engulfing, tak ada lagi tanda reversal. Okay. So dia kata tiada pin ataupun hammer yang menunjukkan minat beli, buying interest muncul, sama ada doji ataupun bullish Morobozu candle ke, tak ada, semua tak ada. So menunjukkan ianya boleh terus turun lah. Apa yang dia buat analisis kat sini, 4 je cara dia analyse. So dibagi sekali dengan kesimpulan. Kalau kita trade 1 hingga 3 hari, jangka pendek, jangka pendek, short term ataupun long term lah. Long term dia panjang kan, dia lama. Harga dia jangka turun, dia beritahu lah kesimpulan dia, harga dia jangka turun ataupun sideways sedikit ke bawah menuju paras sokongan 78. Dia kata macam tu lah. Jika berjaya kekal di atas 78, rebound macam tu, ataupun RSI ni mula naik, kemungkinan akan berlaku rebound kecil, technical rebound. Jika harga pecah bawah 78,
Harga turun bawah 78, potensi penurunan lebih jauh ke kawasan 75 dengan 74. So, you kena tandakan 75, 74. 75, 74 75. Ambil 75 lah, tinggi sikit. Kat situ. So, kalau dia pecah sini, dia ada kemungkinan pergi ke 75 ataupun 74. So, pemantauan, pantau RSI. Dia suruh tengok RSI kalau ada rebound untuk rebound ataupun peluang untuk kita dalam masa jangka masa pendek lah. Sokongan utama 78, 78. So, tandakan sini 78. Rintangan terdekat 82. So, tandakan juga rintangan 82. 82. Rintangan tu resistant lah. Sini resistant, sini support. Sini boleh pergi ke 75 atau 74. Lepas tu dia kata nak tak dilukiskan dekat chart, cakap ya je. Ya, dia akan tuliskan lah. So, sama ada dia melakukan penurunan. So, Starbucks ni dia kata ada kemungkinan untuk turun lah dalam masa 1 hingga 3 hari. Okay, so untuk chart-chart yang lain, boleh buat analisis yang lebih kurang sama. Ataupun boleh bagi koman-koman yang lain yang mana boleh menguatkan lagi kita punya orang kata entry. So macam biasalah, kalau nak lebih yakin kita kena buat backtest lah. Backtest berapa kali dia ni cakap ni win dan berapa kali dia cakap ni loss. Kena macam tu. Alright, so selamat mencuba. Assalamualaikum, bye bye.